Suri rumah dihadapkan ke Mahkamah Magistrate di Kota Tinggi hari ini atas tuduhan membunuh cucu tirinya akhir bulan lalu. Tertuduh Nurul Farhana Laili Shah, 39 tahun, faham akan pertuduhan itu namun tiada pengakuan direkodkan di hadapan Hakim Hafizah Abdul Raja. Berdasarkan kertas pertuduhan, wanita itu didakwa membunuh Nur Anggun Dahlia Abdullah, 16 bulan, di Jalan SS6, Palang 13, Taman Sri Saujana antara jam 12.30 tengah hari 30 Julai lalu hingga 9.30 pagi 31 Julai lalu. Dia didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati atau penjara maksimum 40 tahun dan jika tidak dijatuhkan hukuman mati, hendaklah dihukum sebat tidak kurang 12 sebatan. Mahkamah kemudian menetapkan 12 Disember nanti untuk sebutan semula sementara menunggu laporan kimia, bedah siasat dan DNA. Tiada jaminan dibenarkan terhadap tertuduh.